Mak ni. Belum buka puasa lagi lah. Tak pinggan dulu. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Dari mana? Orang nak berbuka dah ni. Hari ni ada pemilihan bola, Mak. Ali Bola. Tak habis-habis. Itu je ke yang kamu tahu? Pergi mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang, besok kita bawa budak-budak ni pergi shopping raya. Yeah! Aisyah nak kasut baru. Abian pun. Awak dah janji dengan budak-budak lah. Bulan ni banyak kita nak kena pakai belanja. Pening lah saya. Tak apalah, Abang. Abang. Mama ni asyik marah-marah je kalau pasal bola. Mungkin bola sepak tak boleh buat Mama dengan Abah bangga. Kasut ni lagi 2-3 kali pakai, habislah ni. Kasut raya. Kasut raya. Abah, nak yang ni, Abah? Ni cantik tak? So nice. Mana abang? Ali, kita datang sini bukan nak beli kasut bola. Ali nak tengok je, Ma. Jom tengok kasut lain. Tiga barang ni je, Ma. Ada tiga. Tiga barang. Kasih lah, kasih. Kalau kasih ni berapa? Dua. Leh, kasut Ali nanti Abah beli lain Dia beli untuk adik-adik dulu Tak apalah, Abah. Ali tak nak pun kasut jalan tu. Baik beli kasut bola. Allahu Akbar, Allahu Abah. Akbar, Allahu Akbar. Wah, apa ini, Bah? Apa ni? Tak payahlah tanya, tengoklah. Kasut baru. Wah, betul ke ni, Ma? Ya. Harap Ali sukalah dengan kasut bola baru ni. Sebenarnya Cikgu Ali ada beritahu Mama yang Ali terpilih. Abang, kalau boleh, kita belikan Ali kasut bola baru. Bolehlah sebab cikgu dia bagi tahu saya dia terpilih untuk wakil sekolah. Terima kasih, Abah. Terima kasih, Mama. Ali nak minta maaf. Ali dah banyak menyusahkan Abah dengan Mama. Oh, mana ada nak sedih-sedih pula. Ya. Sabar.